Ini kisah Aloysius Abdullah bersama isterinya yang cantik, Zaitun. Aloy ni adalah seorang yang kita panggil pengacau raya. Aloy memang terlebih excited lah nak balik raya. Maklumlah, ini raya pertama dia. You ni pengacau betul lah. I tahu lah you tak sabar tetapi kejap lah. You tunggu kat luar je lah. Okey, bos. Nak balik raya, nak balik raya, nak balik raya, nak balik raya. Pengacau lah you ni. Nak balik raya, nak balik raya, nak balik raya, nak balik raya. Ini keluarga Zaitun. Azman, Puan Maria dan Colonel Baka. Colonel Baka adalah seorang bekas askar yang telah memenangi macam-macam pingatlah dalam hidupnya. Salah satunya adalah kerana bergusti bersama seekor harimau untuk menyelamatkan pasukannya. Walaupun garang, dalam hati dan taman Colonel Baka ada banyak bunga. Ayah, boleh saya tolong? Nah, pergi ketik bunga anggrek kat sana. Ya Rabbi Aloysius, itu kan bunga ros. Tak apa, tak apa. Kamu kan baru sampai. Kamu pergi rehat dalam rumah dulu, ya? Yelah, Mak. Tapi dia tu terlebih excited lah. Mak, boleh saya tolong? Puan Maria Mariana memang champion lah dalam memasak. Macam-macam lah dia boleh buat. Ayam masak merah, sayur goreng campur, asam laksa. Mak, boleh saya tolong? Sayang ni pengacau betul lah. Bang. Sekejap. Buat apa tu, Man? Sinilah. Azman pula seorang budak yang sangat baik. Azman! Azman! Abang suka kacau orang kan? Abang kacau dulu ni. Man, dah kacau berapa lama, Man? Man. Bang? Bang? Bangunlah. Dah pagi raya dah ni. Pagi raya? Amboi Kak Maria, sedap betul dodol ni. Lembutnya. Rendang ni pun sama juga. Ada resepi baru ke? Tak adalah sama je. Cuma tahun ni yang kacau dodol, rendang, sup tu menantu baru Mak. Dulu pun suka kacau Zai. Itu yang melekat tu. Mana pengacaunya tu? Tu yang kacau ring tu. Memang pakar mengacau tu. Mengacau lagi ni. Itulah kisah bagaimana Aloysius menjadi seorang pengacau raya. Kini setiap raya dia ditugaskan untuk mengacau dodol, rendang, sup dan macam-macam lagi. Disebabkan kemahiran kacaunya itu, Aloysius menjadi seorang pengacau raya buat selama-lamanya.